Set mo kuih koci berlemak gitu berkering set mo bapak besar sutih. Lepas tu dia mari dengan 3 flavor sobat ya ada pulutnya, pulut kacang, lepas tu dia ada lahat labu. Labu tu my favorite lah gitu. Jadi yang awal-awal ni aku makan pulutnya dulu set mo. Pulutnya dia memang besar dan berlemak dan makan sutih roti pun kenyang dah perut gitu nya dom tengok berkejeluah makan pun Jila habis sebab ia sedap ia lemak-lemak masih cukup. Siap bagi tisu ke set mo betapa jeluahnya. Dia dak silap aku dalam paket ni ada dalam 10 huti gitulah kot gitu berapa ya aku dah buat orang beli jadi aku makan je kalau nak tanya kedai kat mana memang aku tak tahulah kedai mana gitu kat dia aku suruh ni dia tok komen hak labu ni memang sedap set mo bagi aku lah ya ada orang kata hak kacang sedap ada orang kata new sedap atas masing-masing tengok iti dia tu penuh dalam iti new lepas tu dia ada rasa-rasa labu gitu set mo lepas tu hak ni memang lemak nata putih dia tu jadi keputusannya kalau nak cari kedai dia set mo cari diri gitu. Dok pun owner sila komen gitu.